Sebab tu zaman sekarang ni kan, what comes around is come around balik. Recycle. Sebab tu apa dia cakap kan, zaman sekarang mak bapak muda-muda semua, korang selalu pandai pesan suami jaga isteri, isteri jagalah suami baik-baik, and suami isteri pakat-pakat jaga anak yang tak bersalah tu, kasih sekolah pandai-pandai sampai diorang berjaya. Then anak-anak dah berjaya, jagalah mak bapak pula. Jangan salah boleh cakap nak sebut-sebut nak pergi jihad, nak pergi perang. Jangan buang masa, babe. Sebab kita Singapura, kita ada government, ada MUIS. Kita ada apa? Kita ada apa ni, army punya reservist macam Abanuddin. Semua kita semua tahu menembak, babe. Kita tinggal tunggu apa? Kita tinggal tunggu green light from government. Diorang minta tolong pergi apa ni, pergi luar negeri, ada riot ke apa, kita kena turun. Kita dah tahu menembak, kita tak payah nak sibuk pergi luar negeri. Umur 30 tahun, lepas tu tinggalkan anak, konon-konon dah belajar agama nak berjihad lah. Lepas tu kau pergi berjihad mati, apa hal anak korang dekat Singapura nak sekolah, bini korang nak jaga anak korang. Gitu juga yang korang maaf say to say, yang apa ni, ambil drug, keluar masuk. Lepas tu korang nak salahkan anak korang, bini korang tak jaga apa. Korang ingat korang buat anak je, bini kau kena jaga sampai besar. Salah je anak korang akan salahkan bini korang. Korang sebagai khalifah suami, kalau kawan-kawan korang kahwin besok pergi dengar, korang yang apa ni, yang taklid tu, korang janji bukan dengan kadi, babe. Korang janji dengan Allah. Zahir batin nak jaga. Lepas kahwin masuk drug, isap drug, masuk bertahun-tahun, anak kat luar, bini jaga, bini kerja. Korang mesti nak fikir. Sebab tu kaum Hawa pula yang dah belajar agama, maaf tu say, abang yang cakap kaum Hawa, dia punya apa ni, perintah agama senang aje. Solat 5 waktu, jaga suami baik-baik. Sebab Nabi dah tahu, babe, daripada dulu sama sekarang kaum Hawa banyak kerja, babe. Yang korang maaf to say yang ada, oh aku nak pergi umrah lah, tinggalkan suami aku tak pergi, tak apa, anak aku pergi, tak aku nak pergi umrah. Tanggungjawab suami, isteri jaga siapa? Jaga suami, babe. Syurga tempat dia, bukan kerana pergi haji, pergi umrah masuk syurga. Tak ada, babe. Kita nak tuntut ilmu, nak kena ada ilmu, babe. Kalau tuntut ilmu, Iblis pun banyak ilmu. Sebab tu nak cari, jaga adab-adab. Sebagai seorang isteri, jaga suami. Actually aku tak nak berbual pasal bab ni. Tapi Allah dah gerakkan. Sebab apa sekarang kita banyak tengok, kan, maaf kata banyak tengok, suami-suami, isteri-isteri ni pergi umrah ni, suami aku tak nak ajak aku pergilah dengan adik-adik aku, dengan kawan aku. Tak boleh, babe. Jaga isteri, suami baik-baik. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ajal hidup kita. Mungkin kau pergi sana, suami kau mati kat sini. Mungkin kau suami kat sini, isteri mati kat sana. Sebab tu Tita Azura ada tengok. Tita Azura, apa dia cakap? Seorang isteri ada di samping suaminya. Nampak? Kasih clap. Sebab tu mana dia cakap, Iblis adalah guru kita bukan 100%, 200%. Dia akan bisik kat seorang isteri, dia akan pergi haji tu. Family kau ajak, kakak kau ajak, adik-adik kau ajak, pergilah. Laki kita tak apalah, tinggalkan. Tak boleh, babe. Kita mesti nak ada adab. Pergi belajar adab dulu, babe. Sebab tu ulama nombor 1 Syekh Abdul Qadir Jalani cakap apa? Kan? Kalau ilmu yang banyak, Iblis pun banyak ilmu. Dia lebih suka orang yang beradab. Sebab apa abang ni saya cakap, guru abang ni cakap, Iblis, Quran, hadis, Nabi Adam, siapa uji dulu? Senang aja. Sebab tu abang ni cakap, yang important, suami, isteri, syurga dia bawa tapak kaki suami. Betul tak? Then anak-anak
syurga bawah tapak kaki ibu. Boleh faham? Sebab tak mana cakap, kenapa Nabi Adam pun masuk syurga pun boleh kena buang daripada syurga. Kenapa iblis pun dah masuk syurga? Johnny Osea! Like that. This is what we call teamwork, man. I declare you officially phased into Bindef Reserve! Hello, servicemen of 746 SIR. It is my honor to have served alongside you since NSF days. Thank you for your service. 746.